Selepas kehangatan konsert thrash metal pertama Malaysia di Stadium Negara, Kuala Lumpur pada Disember 1988, berlaku satu suasana di kalangan scene underground Malaysia, yakni kemunculan banyak kumpulan-kumpulan thrash metal di sekitar Lembah Kelang. Semakin banyak gigs underground mula diadakan, khususnya di Kuala Lumpur. Jika sebelum ini kumpulan-kumpulan ekstrim metal Malaysia hanya berpeluang beraksi di pentas-pentas expo, fun fair, anjuran penganjur setempat, serta kemasukan dengan sengaja ke pertandingan rock demi untuk memuaskan dahaga persembahan mereka, kini mereka dapat beraksi di pentas-pentas gigs yang pada masa itu mula menghimpunkan peminat-peminat muzik underground. Menjelang 1989 bermulanya era gigs bagi scene underground Malaysia, banyak kumpulan-kumpulan underground yang mana pada masa itu didominasikan oleh kumpulan thrash sempat memeriahkan pentas-pentas gigs. Kebanyakannya membawa persembahan yang amat padat dan masing-masing berlumba membawa lagu-lagu yang lebih teknikal, lebih mencabar dan lebih gempak. Namun, banyak di antara kumpulan-kumpulan di zaman itu wujud di tapak persembahan sahaja dan tidak sempat untuk menerbitkan kaset sendiri. Peninggalan bersejarah mereka hanya di zin-zin purba dan saksi-saksi penonton yang wujud di zaman itu. Demi mengelakkan daripada bukti bersejarah mereka daripada hilang di telan zaman, Slot Sejarah Ekstrim Metal Malaysia akan menerbitkan siri-siri episod yang akan mengupas kisah-kisah kumpulan-kumpulan legenda tersebut. Terus ikuti channel YouTube Daing Hasri untuk ikuti episod-episod menarik ini. Pastikan lu orang subscribe ke channel ini. Langganan lu orang akan membantu mempertabatkan kembali zaman kegemilangan metal dan rock negara kita. Apabila berkisah tentang persembahan padat dengan susunan muzik yang sangat teknikal seperti diceritakan pada intro tadi, nama kumpulan ini tentu tidak luput dari ingatan kebanyakan peminat muzik underground dan ekstrim metal negara pada era lewat 80-an dahulu. Assault. Ditubuhkan pada tahun 1988 di pangkalan underground Kuala Lumpur iaitu Central Market. Assault diasaskan demi memuaskan dahaga ahli-ahlinya membawakan genre muzik thrash metal yang kompleks. Memilih lagu-lagu dari kumpulan yang terkenal dengan teknikalitinya. Violence, Forbidden, Testament, Flotsam and Jetsam, Death Angel dan seangkatan dengannya. Assault dibarisi oleh Dane vokal, Man bass, Ali gitar dan Man Pasar drum. Mereka sering memenuhi sirkuit gig underground yang mulai aktif pada tahun 1989 dengan gig pertama mereka di Galactica Roller Kota Raya. Ia dibanjiri ratusan peminat thrash metal. Selepas kejayaan gig tersebut, walau bagaimanapun, vokalis asal Dane terpaksa meninggalkan Assault dan tempat beliau telah digantikan dengan Asmawari yang merupakan bekas vokalis kumpulan Bacteria. Mereka mulai aktif kembali mengadakan persembahan di beberapa venue lain, antaranya Metallica Lounge, Kompleks Pertama dan semua house rock roller. Dari satu persatu venue-venue Assault jelajahi, dengan salah satu persembahan paling bersejarah mereka ini berisi Assault, Nemesis dan Silent Death di Paradise Club bertarikh 1 Disember 1990. Bayangkan, venue yang begitu sempit dipenuhi peminat thrash di segenap ruang, sehingga beberapa saksi yang hadir menceritakan ada crowd yang terpijak antara satu sama lain serta memberontak kerana tidak dapat masuk ke dalam venue akibat terlalu padat. Malah, sewaktu persembahan Assault juga terjadi keadaan huru-hara di mana dinding kaca premis tersebut pecah berderai gara-gara ia tidak lagi dapat menampung kepadatan para peminat yang hadir. Rata-rata persembahan Assault membawakan momentum yang sama, iaitu muzik thrash yang padat, laju dan penuh bertenaga. Pada 1991, Assault sekali lagi melalui perubahan anggota. Dengan gitaris asalnya Ali terpaksa meninggalkan kumpulan kerana kerjaya. Tempatnya digantikan pula oleh seorang gitaris yang kuat dipengaruhi funky yang sedang kian popular menjelang tahun itu, iaitu Oz. Kemasukan Oz membawa pengaruh muzik baru buat Assault dengan memasukkan elemen funky dan groove yang kian popular menjelang awal 90-an di kalangan kumpulan thrash USA.
Ya, Assault antara kumpulan terawal yang mengambil pengaruh tersebut ke Malaysia. Di saat Anthrax, Death Angel dan beberapa lagi kumpulan thrash USA semakin mencondong ke elemen tersebut, Assault amat mengikuti arus zamannya. Walaupun vokalis Asmawari kemudiannya terpaksa meninggalkan Assault, nama tempat yang digantikan oleh sahabat mereka iaitu Adrin yang membawa gaya nyanyi funky dengan lebih jitu. Tambahan lagi, Adrin juga merupakan peminat muzik rap dan berkemampuan menyanyi rap dengan baik, membuatkan kemasukannya menjadi relevan dengan hala tuju muzik baru Assault. Everybody in the house gotta listen to me when I'm talking. Gotta open your ears, gotta open your eyes. Bersama Adrin, Assault semakin aktif memenuhi tapak-tapak persembahan di banyak gigs sekitar Kuala Lumpur. Antaranya The Ecstasy Club dan Renaissance Club, Plaza Yo Chuan. Di saat ini, Assault mula membawa pengaruh funky dengan lebih meluas, dengan membawa lagu-lagu dari kumpulan-kumpulan seperti Faith No More dan Red Hot Chili Peppers. Barisan mereka dipadatkan lagi dengan kemasukan gitaris kedua Boy, yang merupakan bekas gitaris kumpulan legenda thrash Kuala Lumpur iaitu Punisher. Membuatkan Assault menjadi kumpulan 5 ahli, seolah-olah tiada yang dapat menghentikan lagi kemarahan mereka sebagai pencetus irama yang membawa arus semasa. Panjang tahun-tahun 1992 hingga 1993, nama Assault merajai tapak persembahan sebagai pelopor buat kumpulan berhaluankan funky metal. Hingga akhirnya, dua dari ahli asalnya iaitu Man Bass dan Man Pasar Drama membuat keputusan untuk menarik diri disebabkan komitmen kerja. Bermula dari pengunduran mereka, ahli-ahli yang tinggal iaitu vokalis Adrin, gitaris Oz dan Boy berkeputusan menukarkan nama kumpulan kepada Naked Butterfly sebagai menghormati ahli-ahli asal Assault yang telah keluar dari kumpulan. Well, here I am. Let's go. Come and get this process. Bagaikan ramai-ramai yang baru keluar dari kepompong asalnya, Naked Butterfly meneruskan perjalanan muzik Assault ke peringkat seterusnya. Well, you try to get us.